Hari ini kita berkumpul di bawah satu naungan perpaduan, kemakmuran dan aspirasi bangsa. Kita bukan sekadar hadir untuk merasmikan program ini. Kita hadir sebagai penyambung legasi masa depan negara baharu yang inklusif, progresif dan mampan. Terima kasih awak. Terus abang kena asma hari ini. Abang nak saya sapu minyak angin? Saya ni bukannya kena asma. Rasa lain. Abang tak pernah rasa macam ni. Oh, atau saya ni suami yang terpilih. Isteri mengandung, tapi suami pula yang mentang-mentang. Itu dalam drama TV je lah. Alah, cuba abang rehat. Makan buat tahan mentah ni dulu, lepas tu tidur. Baiklah. Misi objektif. Kenapalah aku nak kena tulis teks-teks macam ni? Aku ni cikgu bahasa Melayu dekat sekolah. Bukannya pegawai kerajaan yang nak kena faham benda-benda ni. Kalaulah bukan kerana terpaksa, jangan harap aku nak tulis teks-teks macam ni. Sikit lagi nak siap. Kau tengok ni. Ada 3 teks yang aku nak kena buat. Kau ingat senang ke aku nak tulis teks-teks untuk YB tu? Sabar. Setiap yang dilalui dan sesuatu yang baik tak semestinya baik. Sesuatu yang dilalui dan juga yang tak disukai tak semestinya tak baik. Maka bahawa sesungguhnya setiap kesulitan pasti akan dilalui dengan kemudahan. Bahawa sesungguhnya setiap yang sukar pasti akan dilalui oleh kemudahan. Aku tak nak lah.
Hei, aku ni manalah suka pergi majlis-majlis macam tu. Memupuk perpaduan rakyat yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza, agama, kaum dan taraf sosioekonomi merupakan agenda besar lagi penting bagi kerajaan demi kelangsungan sebuah negara yang aman, stabil, harmoni dan sejahtera. Justru nilai-nilai yang meneraskan keberangkuman, kebersamaan dan kesyukuran adalah ramuan penting dalam usaha membina kekuatan seluruh rakyat agar terus bersatu, kukuh berpadu serta kalis cabaran dalam menghadapi gelombang dan arus globalisasi. Dengan bersendikan konsep tasamuh yang digariskan Islam, yaitu hidup saling bertoleransi dan harmoni, segala perbezaan dan kepelbagaian yang dikurniakan Tuhan di bumi yang bertuah ini mampu diraih dan dihargai oleh seluruh rakyat dengan hati yang terbuka. Oh, hebat. Hebat betul lah yang kau tulis. Bagus. Biasalah tu, ayat YB. Ayat nak kena manis-manis. Barulah indah-indah aku. Betul? Aduh. Aduh. Boleh pula. Siapa pula dengan kau ni? Aku ni sebenarnya sakit. Loya, muntah. Aku nak balik. Aku nak balik. Yalah. Kau boleh balik sendiri? Nak aku hantarkan? Tak apalah, aku boleh balik sendiri. Betul? Ya, betul-betul. KDNK melonjak, Ekonomi meningkat, rakyat didahulukan, masyarakat sejahtera, tanggungjawab sosial. tak berurus berintegriti. Kau dengar? Itu semua adalah kau untuk dikemaskan. Kau fikir kau boleh lari? Tapi aku cuma nak tulis sesuatu yang benar je. Benar. Mana ada yang benar? Yang diperlukan adalah diksi emas dan diksi perak, bukan intimati yang murni. Kau dah ajar semua anak murid kau tentang personifikasi, metafora, hyperbola. Tapi di dunia stanza ini hanya retorik yang laku, yang baik dan manis, yang kosong menjadi padat, yang dusta menjadi wibawa. Tapi aku penat. Aku nak balik. Aku nak jaga isteri aku yang tengah sarat mengandung kat rumah. Dan kau fikir kau akan terlepaskan begitu saja? Kau dah muntah diksi-diksi stanza. Kau dah simpan nombor-nombor dan kunci kau. Kau dah tukar jiwa kau dengan langka. KPI mesti naik. Janji mesti lunas, walau sekadar di atas kertas. Prestasi. Kau bukan lagi cikgu bahasa. Kau hanya sekadar alat untuk menyusun kata-kata yang kau sendiri tak percaya. Alat untuk membina naratif palsu supaya orang lain boleh terus bersandiwara. Tidak. Aku sebenarnya buat semua ni sebab hanya sementara. Sementara jawatan aku dekat sekolah tu disahkan. Dan sementara Sementara itulah yang telah membunuh kau, wahai penulis stanza. Bukan salah diksi, bukan juga salah stanza, tapi semua salah diri kau. Program transformasi ini
Bukti Kerajaan prihatin terhadap kesengsaraan rakyat. Setiap diksi ada harganya, setiap stanza ada balasannya. Dan kau dah terlambat, masa kau dah tamat. Diksi emas. Stanza perak. Nombor lebih tinggi dari kata. tapi diksi. Bukan, tapi dia stanza. Bukanlah, tapi mereka. Bukan. Apa benda ni? Busuk tak? Masam ke tak? Pelik. Tak ada bau langsung. Ya Allah, apa benda semua ni? Kenapa baju-baju ni ada perkataan, ada huruf-huruf? Mungkin sebab ni lah. Sebab ni lah teks-teks ni lah, diksi-diksi dan stanza-stanza yang aku tulis ni lah yang bukan. Satu, dua, tiga, lima, tujuh, kosong. Dua, empat, enam, lapan, kosong. Tapi aku bukannya tak percaya dengan rezeki Tuhan. Aku percaya. Mungkin nombor-nombor ni lah yang mencari punca segala apa yang telah berlaku ni. Tapi apa yang aku dapat? Kosong. Aku bukannya tak percaya dengan rezeki Tuhan. Aku percaya. Tapi aku jadi lemah bila mengingatkan isteri aku yang tengah sara dekat rumah tu. Nombor-nombor ni dah tak ada apa-apa bangga aku. Tidak! Aku masih lagi! Tidak! Dan kini, seorang cikgu sekolah telah terlibat dalam sebuah kemalangan membabitkan kereta dan lori. Kejadian berlaku sekitar
sekitar pukul 5.30 petang tadi difahamkan ketika dalam perjalanan balik setelah selesai kempen pilihan raya negeri. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak. Akhir kata, sekali lagi saya ingin tegaskan, janji kita bukan sebarang janji. Janji kita adalah panji yang akan kita dulang hingga ke akhir hayat.